Hari ni kita akan review ini, dan ini bukan Hot Wheel ya. Jadi mainan ni agak dah lama aku dah lama teringin, tapi tak ada masa. Bagi aku benda ni agak rare dan susah nak jumpa pada harga yang murah, yang agak murah. Jadi ini dia barang yang aku lama mengidam, dah lama aku nak. Jadi mari kita buka. Okay, kita angle dia. Okay, so depan dia macam ni. Sekejap, kita buang. Okay, belakang dia macam ni, sisi dia macam ni, apa semua, atas macam ni, bawah macam tu. Mari kita tengok dalam. Kalau korang tahu, karakter ni Vulcan Lone Wolf ni daripada movie saja, movie eksklusif. So dia tak ada dalam series. So kita boleh tengok instruction. Ini aku dapat pada harga 300 sahaja, campur postage 310. Okay, so aksesori dia tangan je. Sayang sekali hanya tangan. Dia dengan Zero Two dengan Arc One memang sedih. Memang tangan saja. So aku kena make sure aku tengok kiri kanan, pastikan dia punya tajam ni sama rata, tak ada yang patah ke apa. Right. Oh damn lawa. Damn, tengok depan. Oh my god. Weh, lawa weh, serius. Aku pastikan semua ni tak ada yang patah ni. Pastikan dia even ke. Sebab ni sini dia banyak tajam. Sini. Okay. So far belt dia 01 ni. Okay. Articulation, tapi dia punya ni macam pelik lah. Kenapa dia macam ni? Tapi tak tahu ada dia recycle part lain ke. Tapi yang ni Ichigata punya recycle, yang ni tak pasti. Mungkin Ichigata punya juga, tak tahu. Itulah, tapi sebat lah, lawa badan dia. Lawa. Dengan ada tajam lagi. Ini rasa ni Ichigata punya body ni. Okay, kita tengok aksesori. Untuk aksesori dia datang dengan 2 pasang tangan, iaitu tangan relax hand. Okay, detail tangan dia teringatkan aku kepada G3 atau G3X, macam robot-robot gitu. Dan yang ini pasang tangan yang kedua ke? Sekejap. Kenapa sebelah macam sebelah lagi? Okay. Nantilah tengok balik dia punya. Kenapa dua ni aku rasa macam lebih kurang. Dua-dua ni tangan macam hampir sama. Tak apalah. Jadi nampak gaya video ni akan jadi pendek. Okay, kita dah tengok detail, kita dah tengok aksesori. Okay, kita tengok articulation. Start dengan kepala. Dongak bawah banyak tu, dongak atas banyak tu. Kiri kanan boleh rotate 360, tak ada masalah. Okay,
Sorry. Alhamdulillah. Lepas tu bahu boleh pergi bawah banyak tu. T-pose seluas itu. Ada bicep swivel agak ketat sikit lah. Lepas tu ada double joint dekat siku. Ada ball joint di sini, boleh gerak kiri kanan atas bawah, ikut suka korang nak macam mana. Tapi yang ni macam ketat sikit lah, nantilah kita fix. Okay. Untuk perut boleh boleh rotate 360. Boleh ke belakang banyak tu dengan bantuan dia punya waist, pinggang dia. Ke depan banyak tu dengan bantuan waist, pinggang dia. So tak berapa banyak lah, decent lah, biasa je lah, tak ada macam wow, menarik. Okay. Untuk kaki dia boleh gerak banyak tu, ke depan banyak tu, ke belakang ikutkan. Oh, dia boleh tarik. Okay, dia tarik sama juga, banyak tu je. Kalau ke belakang ini tak dikira Kalau ke belakang ikutkan macam tu je. So ada tie swivel, ada double joint dekat lutut. Kaki tak boleh rotate pun, kiri kanan je. Dan boleh ada ankle pivot atas bawah, dan ada toe articulation. Itu saja. Very basic articulation dia. Tak ada yang gempak sangat, wow sangat, biasa je. Jadi untuk size comparison, saya ada SKC. Okay, kita bagi dia diri sebelah-sebelah. So rasanya sama je, cuma yang ni tinggi daripada segi ni. Rasa sama je, size dia size 01 punya series ni sama je tinggi macam SKC. Tapi atas daripada Saber, start daripada Saber, dia dah mula naik, dia lebih tinggi daripada SKC. Alright, so aku rasa itu saja review daripada aku. So adakah ianya baloi, adakah ia tak? Bagi aku suka design dia, dan aku memang dah lama aku nak dia. Jadi bagi aku ia baloi. Aku suka design dia apa semua. Kalau korang suka, go for it, pergi je lah, beli je lah. Kalau korang tak suka, tak apa, tak perlu. Sebab bagi aku joint dia pun biasa-biasa je, tak ada yang menarik sangat. Okay, jadi itu saja review daripada aku. Sekian, terima kasih, bye bye.